Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Okay, so now kalau korang tengok belakang ni, ini adalah kawasan tambahan dapur lah. Dia macam extended punya ni kan. Tapi untuk hari ni, Bella nak letak semua barang-barang baking Bella dekat belakang ni. Tapi kita kena susun dia cantik lah, sebabnya dekat depan ni memang dah tak ada tempat dah. Dia macam bersepah gila. Lepas tu order makin banyak. Lepas tu kita kena simpan stok lagi kan. So stok tu mungkin kita akan simpan kat sini. Tapi pada time kita ada perubahan-perubahan lah. So sementara ni kita kemas saja dulu. Sebab lepas ni kita akan fikirkan pasal laci dan sebagainya. Peace ya. Okay. Korang tengok je timeline Bella. Kalau macam nak buat untuk apa tu, biasanya kalau Bella aku buat ni untuk kalau sebenarnya yang ada untuk bagi apa nama goodies. Kita goodies boleh tak ramai. Macam kita ada cookies, kita ada kualiti. Kita akan letakkan semua kualiti ni dalam satu box. Jadi semua sama. Saya tak ramai banyak gila pasti. Untuk ni kita akan sizekan dia. Ini untuk size. Kita akan sortkan dia. Ini nanti yang paling kecil. Sama. Buat round sekali ni, setiap kali sekali kan. Paper doll ni setiap kali keluar beli. Lepas tu kan sebenarnya berlama je kat rumah. Ini pembagian ni dia, nampak tak? Gitu lah. So kita akan stopkan dia. Ini saya kita nak buat ni tau. Kenapa saya beli benda ni? Wah, dekat kedai RM2 je. Kita buang, kita akan barang beli RM40 banyak. Orang bila pergi kedai beli lagi dulu. Kita akan pakai dia sebab dulu. Buang, buang. Lagi juga, ni sebenarnya saya nak buat roti tapi tak buat lagi. Kita akan susun atas ni. Ni berapa ni pakai tau. Macam begini nak letak plastik ni. Susun je. Sebab nanti kita akan tahu dia ada plastik. Ini saya pakai sambil ni. Jadi kita pakai mask tu untuk kelas kita punya warna. Tutup mulut tu je kan. Di sini kalau hati ni kita tutup yang pakai. So dia kita tinggal kita ini lagi, tapi ini saya kita akan buang.
Inilah adalah, ini adalah satu pembagian sebenarnya. Masa tu kita orang confident, kita orang nak kerja online. Lepas tu banyak isu-isu online. So, dia fikir balik kan, bila jual online kuih-kuih ni, kita orang tak dapat untung banyak tau. Bukan sebabnya, dia orang just free shipping dan sebagainya kan. So, bila macam tu, kita orang kira-kira balik, kita orang nak dihantar lagi, nak apa semua kan. So maybe kalau online ni kita orang ada planning untuk jual online, tapi kita akan fikirkan barang lain lah, bukan makanan. Makanya kalau untuk online kat TikTok, memang untuk solusi ni saya akan kali untuk online. So comel kot, berasa cheese kot apa tu. Okay, ibu tak tahu berapa kali saya boleh suruh. Betul? Kalau korang tengok dekat sini, saya dah siap untuk kemas-kemas. So kita gunakan yang ni, bekas putih ni. So kita letaklah, kita letak tanda. Ni plastik, ni Florentine, ni McBite punya, ni packaging. Lepas tu cheese coat. So senang lah. So tak adalah bersepah dah, tengok tak. So kawasan ni pun dah tak sepah. Cuma bawah ni nanti saya nak pasang lansir kat bawah. So setakat tu saja konten untuk hari ni. Bye. Komen, like, subscribe. Ting ting. Pagi-pagi dah start gelap, cara orang tanggung tak tetap. Family challenge sampai komod, muka penuh tepung janji, konten meletop. Ayah kuat makan, ibu kuat bebel, anak gelap ke semua steady rebel. Jiwa kriol life, tak pura-pura, kalau tengah drama